Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Ikon Sinaran Warisan bersama saya Nur Amanina binti Faizu William, pelajar semester 3 dari Kolej Komuniti Betong. Pada hari ini, saya akan membawa anda mengenali salah satu warisan budaya yang sangat unik dan membanggakan masyarakat Sarawak, iaitu tarian tradisional. Tarian tradisional, gerak irama penyatu budaya. Hadirin sekalian, pernahkah kita terfikir bahawa setiap gerakan tarian sebenarnya mempunyai makna tersendiri? Bukan sekadar hiburan, tarian tradisional juga menjadi lambang identiti, adat dan sejarah masyarakat. Di negeri Sarawak yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, terdapat pelbagai jenis tarian tradisional yang diwarisi turun-temurun. Antaranya termasuklah tarian Melayu, Iban, Bidayo dan juga Melanau yang masih dipersembahkan sehingga hari ini. Tarian tradisional bukan sahaja mempamerkan keindahan gerak tari, malah memperlihatkan nilai kesopanan, keberanian dan semangat perpaduan masyarakat. Sebagai contoh, tarian Ngajat merupakan tarian terkenal sebagai masyarakat Iban yang sering dipersembahkan ketika perayaan Hari Kawai. Tarian ini menggambarkan semangat keberanian dan kepahlawanan masyarakat dahulu kala. Selain itu, masyarakat Melayu pula terkenal dengan tarian Zapin dan joget yang lemah lembut serta penuh sopan santun. Hadirin yang dihormati, pada masa kini, generasi muda semakin terdedah kepada budaya moden sehingga ada yang terkurang mengenali tarian tradisional sendiri. Jika warisan ini tidak dipelihara, kita bimbang suatu hari nanti seni budaya ini akan hilang di telan zaman. Oleh itu, usaha memperkenalkan tarian tradisional kepada golongan muda amatlah penting. Sekolah, kolej dan juga komuniti boleh mengadakan pertandingan kebudayaan serta persembahan seni bagi menarik minat generasi muda kepada tarian tradisional. Melalui cara ini, warisan budaya dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi akan datang. Tarian sebagai simbol perpaduan. Hadirin sekalian, walaupun masyarakat di Sarawak terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, seni tarian berjaya menyatukan masyarakat dalam suasana harmoni. Ketika festival kebudayaan atau sambutan perayaan, kita dapat melihat pelbagai kaum bersama-sama mempersembahkan tarian tradisional dengan penuh bangga. Hadirin yang saya hormati, kesimpulannya, tarian tradisional bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi merupakan warisan budaya yang melambangkan identiti dan juga sejarah masyarakat kita. Saya percaya, selagi budaya dihargai, selagi itulah warisan bangsa akan terus hidup dan dikenang-kenang sepanjang zaman. Saya akhiri dengan serangkap kata, lenggok tari penuh makna, warisan lama jangan dilupa. Budaya dijaga bersama-sama agar kekal sepanjang masa. Dan terima kasih.